bapa tu. Kan? Jangan kita sakiti orang lain kerana perbuatan seorang ayah ataupun seorang daripada tak ada kena-mengena semua itu. Tapi still lagi Rasulullah SAW connectionkan ataupun hubungkan dia dengan ayah dia. Walaupun ayah dia memerangi Rasulullah SAW kerana hubungan itu dia suatu iman ataupun suatu amanah. Bapaknya orang yang paling munafik wa'alaikumsalam di Madinah, namanya Abdullah. Pelajar kan? Abdullah bin Ubay kan? Abdullah bin Ubay, Rais Munafiqin, ketua orang-orang munafik. Dia ketua orang munafik, anak dia orang mukmin. Nama anaknya Abdullah. Kan? Anak dia pun pernah offer kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau kamu nak arah sesiapa untuk bunuh ayahku, arah saya ya Rasulullah.